Aku dah tak sempat sahur hari ni, kau tahu tak? Penat gila. Korang okey tak? Korang macam penat Lek tu. Aku seorang je ke rasa macam puasa kali ni tak penat? Korang setakat duduk-duduk penat. Aku tak faham lah korang ni. Kan? Betul tak? Kan? Aduh, kan? Korang tahu tak kan? Ramadan ni kan memang untuk orang beriman lah kan? Kalau kita ni kena semangat, tak boleh nak kan? Weh Nep, panas-panas ni kalau dapat air sirap sedap juga kan? Kita ni baru puasa sikit dah fikir air sirap kan? Bulan puasa ni kan, kalau boleh kurang-kurang sikit borak pasal makanan kan? Kita kena banyak borak pasal iman lah kan? Aku tak boleh lah macam ni kan? Aku harap korang berubah lah kan? Sebab bulan puasa ni bukan setakat tahan lapar dan dahaga. Kita kena hargai nikmat ni, nikmat ibadah masa bulan puasa ni kan? Weh, ya Domal, engkau lah satu-satunya ikon Ramadan tahun ni, Man. Kau yang puasa. Tak pernah minum sirap, makan nasi petang-petang tengah-tengah hari kan?